Hari tu kita makan 2 paket dah. Yang ni tinggal 4 paket. Mami tak nak makan kibble. Mami tak sihat, so kita makan ni. Okay, Mami tak sabar. Sebab Mami ada masalah sembelit tu, tak tahulah dia nak berak pun macam keras je. Kita akan bagi Mami ni chicken. Kalau chicken macam ni, jadi nenek nak kena hancur-hancurkan dia lah. Okay, yang ni lepas digunting-guntingkan tadi macam ni. Dah gunting-guntingkan halus dah. So, jadi macam ni lah. Let's jump. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pelan-pelan sayang. Okay. Makan pelan-pelan. Itu nenek dah hancurkan dah. Bagi Mami senang mamam. Harap-harap digestion tu semua okey. Boleh berak. Dengan elok ni tak ada keras-keras dah, macam batu je beraknya, kecil-kecil ciput. Makan pelan-pelan. Pelan-pelan sayang, sedap tu. Makan pelan-pelan. Alhamdulillah, lagi sikit dah tu. Lagi sikit. Habiskan ni sayang. Yang gravy-gravy keluar tu dah habis dah. Makan. Round 3 bukan paket ketiga tau. Round 3 tu maknanya nak memperhabiskan tu. Duduk relax jap, lepas tu habiskan. Duduk relax jap, habiskan. Makan sayang. Atuk. Makan. Okey dah. Yang ni tinggal sikit je ni. Okey lah, kita tak nak paksa. Jadi dah makan habis, alhamdulillah. Semoga Mami senang nak berak nanti. Ada lagi tu. Dekat tu. Dia sangkut-sangkut lagi ke ayamnya? Ni nenek tengok. Sekejap nenek nak bersihkan dia, nak tengok. Dia biarkan dia siap. Harap-haraplah boleh berak dengan elok. Okey Mami. Wipe mulut tu Wipe mulut. Duduk sayang. Duduk pelan-pelan.